Untuk pagi ni kita berada di Rider Kajang. Okay. So hari ni cuaca cantik. Kita akan tolak lebih kurang pukul 9 lah pagi. Kita akan RV ke Petronas Sarawak ke depan ni. Right. Okay lo, ambil gambar sikit. Hai. Beli helmet tak beritahu. Helmet lelong bos. Belilah dua, orang ambil in lah lepas tu. Oh, aduh. Malaysia lah. Dah tahu dah pun. Baik bang. Bawa tu pun eh. Bukan apa, takut tak minat. Harga jemput eh. Tak dapat dah. Okay bang. Mantap. Lain macam. Stiker paha tu. Stiker Borneo apa? Eh bang, wah ni ada. Salam. Macam karbon ke apa ni? Adalah rap je bang. Rap. Ya ke? Ya. Oh rap eh, bukan karbon eh? Bukan. Cantik. Memang kelas. Okay, kita ada briefing kejap pagi ni. Ibu nak minta apa? Oh, okay Dadah, kita nak pergi mana program hari ni? Hari ni kita nak pergi ke Lumut. Ke Lumut eh? Bermalam kali ni, ride kali ni bermalam. Bermalam ke Lumut. 2 hari eh? 2 hari. 2 hari 1 malam. Okey. So enjoy. Jangan laju-laju. Tu belakang kita, komen kita. Steady boy lah. Steady. Okay jom. Ni sponsor besar kita. Alright. Thank you eh. Nanti kita akan buat. Jangan laju sangat. Ini Pak Imam kita hari ni macam doa. Baik. Macam baik. Popender. Oh, popender. Untuk menentang semua ini kita akan ada lumut perak kan, tahu kan. Lepas untuk first sekali kita akan gerak sekejap sampai tengah lah kalau plan ni. Tapi sekarang ni pun dah dekat pukul 9 dah. Akan serah. Janji lain tu biasa. Sebab tu kalau boleh 8.30, 8.10 kita akan pulang ramai. Tapi apa yang rasa nak rehat boleh aja. Nak kereta Opok tu. Lepas tu pukul tengah kita akan berhenti lagi kat stesen Petronas Sungai. Kat sana nanti akan ada lah yang macam korang ni. Yang pakai korang ni. Semua dah biasa kan. Kereta Opok ni sebenarnya. Lepas tu kita kira kita akan rehat kat Patu. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا. Okey, kita gerak lebih kurang 9 pagi eh. Kita akan jumpa di Petronas Sarawak di R&R Sarawak eh. So, buat terbaiklah. Mantap. Okey, kami bergerak pagi itu dalam pukul 9 pagi lah. Okey, kita ada beberapa checkpoint lah untuk menunggu rakan-rakan kita yang lain. So lepas ni kita tunggu di Petronas di Rawang. Okey, so hari ini hari 7 kita bersama dengan owner-owner dan juga sponsor kita WeRider. Kita nak pergi ke Lumut Perak. So ramai kali ni yang ikut serta join untuk ride bermalam kita akan bermalam di Lumut. So ini sebahagian saja dan kita akan jumpa di Petronas Sarawak. Macam
Okey, dalam masa lebih kurang 40 minit kita sampai ke Petronas RV seterusnya. Rupanya dah ramai yang dah sampai Ya, di bawah R&R. Cuba kacang ni. Okey, Kajang kita orang kajang. Yang penting masuk YouTube. bawah. Lama sama orang tunggu. So kita masih lagi menunggu beberapa bikers yang belum sampai lagi. Jom. Tadi okey. Oh, minum air. Minum. Arbi. Ramai. Sorry lah lambat sikit ya. Okay. Lambat sikit ya. Abang Ben. Dia ke depan tu sebenarnya. Tu lambat Ramai lagi tak? Dah habis dah. Tu je. Ya. Habis dah. Haji bisa kereta. Beres. Okey. Beres. Ajak, mantap. Right. Ya. Biru menawan. Okay, sekarang kita berada di Petronas Sarawak. Mantap. Tunggu yang lain lagi. Terusnya Petronas Sungai. Sungai. Mantap. Untunglah ada P16. Sungkai. Nampak ke orang tu? Minyak ke? Tak kan? Ha? Isi minyak lagi kan? Apa? Isi minyak lagi kan? Ada televisi lah pasal pakai 4. Oh, tadi hebat. Ada lagi dalam 5 bak. Sebab yang ni dah tak laju dah. Ada yang isi, ada tak isi. Dia tak isi lagi. Tak banyak lah.
dekat Sungkai. Kita rehat dia Sungkai. Di Rawang ni. Ada yang rehat di ujung bawah pokok. Aksiden ni, dia nak ke Kuala Lumpur, aksiden ni cuti ke mana? Awak suruh Air tebu hijau. Baik tu. Air tebu. Dulu lagi lah. Kita nak menyelam lagi. Menyelam mana? Kati ni. Dia nak pergi lepas ni kan pergi ni. Akan pilih apa semua. Weh, jatuh lah. So kita nak bergerak terusnya, sama ada ke hotel ataupun kita nak pergi shopping untuk oleh-oleh macam sotong ke, ikan bilis ke, ikan masin ke, ais, macam lagi lah untuk apa ni, oleh-oleh. Right. Hotel ke apa? Ha? Shopping. Shopping Alright. Boom! Belaga! So malam ni kita makan steamboat kat sini. Steamboat. Okey, untuk malamnya di Lumut kita disediakan steamboat. malam ni. Okay. Tak ada dia orang pergi kita ni. makan steam Pantai bulan Batik. Oh, belum mati. tu batik. Tak ada apa, jalan-jalan Okey. je. Jom. Ada lagi yang tak sampai, kita tunggu juga. Okey, jom kita masuk. Kita ambil tempat dulu. Kita tengok apa yang specialnya makan kat sini. Bangun kau apa? Aku tadi tertidur ni. Steamboat. Tidur sekejap je. Pukul 5 pukul 6. Tak mau tidur lah.
Tidur ayam gitu. Oh. TV pun ceroy. Dengan handphone. Ngomong dengan handphone. Tapi air kat luar tu pun tak cukup kan? Tak cukup sejuk. Kedai dia pakai mungkin tak setting. Sama. Mula-mula rasa kena. Sama lah ni ya. Ini dia try modul ni tapi dulu pernah pakai. Pada sama je. Dia benci pun sama ke depan dia. Apa dia habis? Face pun. Dengan channel. Dia over face cover dia. Nego dapat 9. 9. Ada dua. Tadi pegang ke depan. Bagus segi tu tengok saya. Betul ni memang Ada lepas tu ada L. Tapi mahal sikit kan? Mahal sikit. India. Aslinya India. Itu dalam 1000 lebih. ambil. Jadi juga Zul rupanya datang sini. Aku telefon. Apa? Rupanya tidur. Bila? Pagi tadi. Aku dah Tak beritahu. ingat apa ya? Bukan tak ingat, dia tak nak pergi. Tiba-tiba kalau aku aja aku pergi lah. Tengok. Ada tu pun. Pecah ni. Macam apa dia? Macam mana? Boleh? Akan tak nak tahu yang tahu je lah kan. Mana harga baik lah. Mantap Aduh. Tak lari je lah. Tu dia. Kena add dia lah. Ya. Mana dapat tunduk ni? Minta izin boleh nanti tak boleh masuk video pula kan. Okey. Okey bang. Makan makan Maggi je. Spaghetti. Okey. Okey. Terbaik. Alright. Okey. Muncul. Tengok abang boy okey tu. Motor dah mile tinggi tu okey lagi tu. Okey. Ya, kami punya kosong. Kita jaga betul kita makan. Tengok customer dah ambil dah. Aduh. Okey, alright. Okey. Kita makan tom yum dulu Tengok lap sendiri. Okey. Terbaik. Air. Silap je. Tak ni. Habis dah air. Makan lulus. Tunggu roti. Macam mana? So kita order roti canai. Ada ni kambing. Buat kambing sedap. Okey, pada pagi besoknya kami breakfast di sekitar Lumut. Kita dapat tempat lain kat ni. Katanya tempat sedap kat roti canai. Saya ambil roti canai salin Okey, tempat ni lebih kepada roti canai kari mantap. Daging kambing lah, daging kambing. Ada special kat sini. Ada tapi hari ni kita pasti ada je hari ni. Dan juga ada berapa lagi dah. Bukan, makanan-makanan. Okey. Oh yang simpan tu yang biasa kari kambing RM8. Kita shopping, nampak tu. Beli ikan bilis.
program apa ni. Boleh dengar lagu siap kopek. Hanya tak banyak pilihan. Semalam tak siap kopek. Tak banyak pilihan lah. So kita berada di Bandar Lumut. Kita akan biasalah kadang-kadang dengan kita shopping sebelum kita balik. Kita okey. Oi, kita dah berada di Teluk Intan. Mantap, luncur. Luncur. Abila. Jumping. Abila. Okey, kita sampai je dulu ah. Mantap. Okey. Guru. Cuaca mantap. Lama. Kat sebelah condong Taiping ni ada tempat pusat baiki topi kereta. So, kita pergi hari ni. Untuk repair. Tapi hari ni dia tutup ah. Dia kalau tinggal topi bikin lain kali ambil. Dia punya model dia bila tutup dia impit tau. Dia kecil saya punya kepala. Itu pun boleh repair. Macam helmet boleh, semua helmet boleh. Choi, Arai, Roland. Ayo, sangat sakit. Ayo, Dia sini pakai banyak okey. Ini kaki kau buka. Okey. Betul kita dapat balik buka balik. Betul. Tak boleh lah dia kain dia tak. Nampak ujung tu Menara Condong Taiping. Tu ni sini lah, dekat kedai. Besarkan. Itu terbingat dengan simet dulu. Itu aja. Ini budak mau beli helmet boleh? Bukan, tukar KYT, tukar yang klipnya boleh angkat. Pasang klip boleh. Boleh Apa ringgit? Boleh buat sekarang. Kejap je. Itu orang jauh. Apa yang dia bang? Tengok kereta. Dia susah nak pakai je lah, klip senang sikit. Tina pola masalah. Dia pusing. Ni ayah kena tunggu juga. Okey, alhamdulillah kita dapat juga minta token ni, walaupun tutup minta tolong bantu. Hari ni mau cuti. Lalu macam kata bila saya hari Sabtu Ahad saya dulu tak buka. Ahad saya buka dulu. Mana? Pos dia balik. Pos dia balik. Hantar dia nak